Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Huzaifah bin Hamdan, BQ25110164. Seterusnya saya akan membentangkan dapatan kajian yang seterusnya, yaitu akar gunung dan prinsip keseimbangan isotasi. Menerusi pembentangan ini, kita akan melihat bagaimana penemuan geologi modern hari ini sebenarnya sama dengan apa yang terkandung dalam teks wahyu Al-Quran sejak lebih 1400 tahun yang dahulu. Pertama sekali, mari kita lihat dari sudut geologi modern dan model isotasi Eyre. Berdasarkan kajian geofisik modern oleh pakar seperti Darboux dan Marshall, gunung mempunyai unjuran ke bawah yang dikenali sebagai akar kerak bumi. Menurut model isotasi Eyre, kerak bumi ini bertindak seolah-olah seperti bongkah kayu yang terapung di atas air, atau dalam konteks geologi terapung di atas lapisan mantel para cair. Fungsi mekanikal akar gunung ini adalah sebagai daya penstabil mekanikal. Ia berfungsi mencengkam dan memastikan kerak bumi kita tidak tenggelam atau bergeser secara literal ke tepi akibat putaran bumi dan pergerakan arus mantel di bawahnya. Sekarang mari kita alihkan pandangan kita kepada analisis teks wahyu. Bagaimana Al-Quran menggambarkan struktur bumi ini berabad-abad sebelum teknologi seismik dicipta. Al-Quran menggunakan dua istilah utama yang spesifik dan saintifik, yaitu autad dan rawasi. Pertama, istilah autad yaitu pasak. Dalam Al-Quran surah An-Naba ayat ke-7, Allah berfirman yang bermaksud dan gunung-gunung sebagai pasak. Dari sudut bahasa Arab klasik, menurut Ibnu Mansur, watan bermaksud paku atau pasak yang digunakan untuk menegakkan kemah. Pasak kemah mestilah mempunyai bahagian yang tertanam jauh lebih dalam ke dalam tanah berbanding bahagian yang muncul di permukaan untuk menahan angin. Gambaran ini sangat selaras secara literal dengan konsep akar kerak bumi dalam sains geologi modern. Kedua, istilah rawasi yakni penstabil dalam surah An-Nahl ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud yaitu supaya bumi tidak bergoncang atau berhayun bersama kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia menancapkan gunung-gunung yang teguh yakni rawasi di bumi. Tafsir kontemporeri seperti Profesor Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa gunung berfungsi sebagai pemberat seimbang yang mengurangkan kesan gempa dan menstabilkan pergerakan ekstrim kerak bumi. Ini adalah penerangan tepat bagi fungsi mechanical isostasy. Sebagai kesimpulan, pertemuan antara hakikat sains modern dan teks wahyu Al-Quran ini bukanlah satu kebetulan. Teori isostasy yang membuktikan kewujudan akar gunung serta fungsinya sebagai penstabil kerak bumi adalah terjemahan fisikal kepada konsep autad dan rawasi, yaitu pasak dan penstabil, yang telah digariskan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi, yaitu 1400 tahun yang dahulu. Penemuan ini sekaligus membuktikan kebenaran mukjizat Al-Quran yang mendahului zaman saintifik barat selama berabad-abad. Bumi ini telah direka bentuk dengan mekanikal yang amat jitu untuk membolehkan kita hidup dengan tenang di atasnya. Sekian sahaja dari pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Daniel Sofi bin Saiful Bahri, nombor metrik BQ25110110. Di sini saya ingin membentangkan dapatan kajian saya mengenai gunung sebagai pasak bumi, kajian geologi dan tafsiran Al-Quran. Okey, di sini dapatan saya ialah kajian saintifik antara istilah rawasi dan kitaran air khas. Okey, mari kita lihat tentang rawasi. Perkataan rawasi berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu merujuk kepada gunung ganang yang berfungsi sebagai pasak bumi. Di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 9 kali bagi menggambarkan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam menstabilkan semua kehidupan di atas muka bumi ini. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fil ardi rusiya'an tamidu bihum waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Okey, mari kita pergi kepada proses kitaran air
kaitannya dengan ayat Al-Quran, tafsiran Al-Quran. Baiklah, proses yang pertama ialah gunung sebagai pembentukan awan dan hujan, yang di mana kesan orografik atau lebih mudah difahami lagi kaedah memerangkap hujan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mursalat ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِهَةً وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرْتًا. Ayat ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan nikmat air tawar yang dianugerahkan dan diminum setiap hari. Mari kita pergi kepada proses yang kedua. Okey, proses yang kedua ialah proses infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi membawa maksud satu proses awal masuknya air ke dalam tanah, manakala perkolasi ialah pergerakan air lebih dalam hingga ke dalam tanah. Mari kita lihat kaitannya dengan tafsiran Al-Quran. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-18. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَأَنَّهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِرُونَ. Terdapat ulama iaitu Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menegaskan bahawa proses peresapan ini berkait rapat dengan tumbuh-tumbuhan. Akar pokok juga berfungsi sebagai span semula jadi yang memegang air dan melancarkan proses perkolasi ke dalam tanah bagi mengelakkan hakisan dan banjir. Mari kita lihat kepada proses yang ketiga iaitu proses geomorfologi. Proses geomorfologi ialah pengaliran lembangan sungai. Kajian geologi telah membuktikan pegunungan merupakan kawasan tadahan air utama manusia di dunia yang mengalirkan air dari tempat tinggi ke kawasan lembah untuk kegunaan domestik dan kegunaan harian manusia. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rusiya an tamida bikumul wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Terdapat beberapa tafsiran di dalam ayat ini yang menerangkan bahawa hubungan antara gunung dan sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan gunung agar bumi tidak bergegar atau terombang-ambing serta kewujudan sungai-sungai yang dianugerahkan bagi membekalkan air tawar yang cukup serta untuk meneruskan kelangsungan hidup sesuatu kehidupan di atas permukaan muka bumi ini. Sebagai kesimpulan, pada bahagian ini kita dapat melihat dengan jelas bahawa istilah rawasi atau gunung-gunung di dalam Al-Quran mempunyai perkataan saintifik yang sangat rapat dengan kitaran air bumi. Gunung bukan sahaja berfungsi secara mekanikal sebagai pasak untuk menstabilkan bumi daripada bergoncang, tetapi ia juga memegang peranan hidrologi yang kritikal. Bermula daripada memerangkap hujan secara orografik, menapis air ke dalam tanah sehinggalah mengalirkannya melalui sungai-sungai. Ini membuktikan betapa hebatnya aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengintegrasikan fungsi geologi dan hidrologi demi kelangsungan kehidupan manusia. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Hakim bin Aniza, nombor metrik PQ25110030. Hari ini saya akan bentangkan tentang peranan gunung dalam kajian litosfera. Litosfera merupakan lapisan luar bumi yang kejal merangkumi kerak dan mantel atas sedalam 60 hingga 100 km, di mana kestabilan strukturnya amat bergantung kepada kewujudan gunung ganang melalui prinsip isostasi, iaitu satu keadaan keseimbangan ideal di mana kerak bumi bertindak seolah-olah terapung di atas lapisan mantel yang lebih tumpat, lemah dan plastis yang dikenali sebagai astenosfera. Melalui prinsip ini, gunung bukan sekadar tonjolan di permukaan, malah mempunyai akar yang menghunjam jauh ke dalam mantel untuk mengimbangi beratnya. Bertindak sebagai pasak geologi yang memelihara bumi daripada mudah bergoyang, iaitu sebuah fakta saintifik yang amat luar biasa kerana ia selari dengan mukjizat wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba ayat ke-7 yang menyebut gunung sebagai autada atau pancang pasak, serta surah An-Nahl ayat 15 yang menjelaskan fungsi gunung ganang bagi menetapkan bumi agar tidak menghayun-hayunkan manusia.
Dinamika litosfera ini terus digerakkan secara perlahan oleh plak tektonik akibat arus perolakan haba mantle yang boleh kita fahami dengan mudah melalui analogi biskut Oreo, di mana biskut coklat atas mewakili plak tektonik, krim putih mewakili astenosfera yang boleh mengalir, dan biskut bawah adalah bahagian dalam bumi yang pegut. Pergerakan plak yang hanya beberapa sentimeter setahun ini terbahagi kepada 3 sempadan utama. Pertama ialah sempadan konvergen atau pertembungan yang meremukkan kerak bumi menjadi banjaran gunung tinggi seperti perbentukan banjaran Himalaya hasil pertembungan India dan Asia sekitar 55 juta tahun lalu. Kedua ialah sempadan divergen. Sempadan divergen ialah hasil perpisahan di mana kerak bumi merekah, memancutkan magma panas yang membeku pantas di dasar laut yang sejuk dan membina garisan gunung berapi di bawah air. Dan ketiga ialah sempadan transform atau pergeseran mendata yang mempunyai fasa melekat akibat permukaan batu yang kasar sehingga mengumpul tenaga regangan bertahun-tahun sebelum memasuki fasa tergelincir secara mengejut yang melepaskan gelombang seismos drastik lalu mencetuskan bencana gempa bumi tanpa membentuk gunung berapi. Ia seperti yang digambarkan dalam surah Luqman ayat ke-10. Kesemua aktiviti tektonik dan tarikan graviti ini akhirnya mewujudkan pengagihan tekanan dalam litosfera melalui 3 jenis tekanan utama, iaitu tekanan mampatan yang membentuk gunung, tegangan yang menghasilkan rekahan dan sasar, serta tekanan licin yang sering dikaitkan dengan gempa bumi. Pada akhirnya, gabungan dinamika geologi, mekanisme isotasi dan pengagihan tekanan overburden yang stabil ini saling berinteraksi secara harmoni bagi membentuk keseimbangan geologi dan ekologi, bagi memastikan struktur fizikal bumi kekal utuh sekaligus menyediakan sebuah ekosistem yang selamat, seimbang dan lestari demi kelangsungan seluruh makhluk dan hidupan yang mendiami bumi yang bertuah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adad bin Sofi, Laboratory BQ25110001. Ini saya akan menentukan tajuk kajian saya berkaitan teori orogenesis dan prinsip pembentukan banjaran gunung. Definisi orogenesis merujuk kepada proses pembentukan gunung atau pergunungan melalui tindakan geologi seperti pengangkatan, lipatan dan patahan pada kerak bumi. Cara berlaku orogenesis: pertama, subduksi, yang kedua tabrakan benua, dan yang ketiga lipatan, dan yang keempat ialah patahan. Al-Quran menegaskan peranan gunung sebagai penstabil bumi dalam firman Allah dalam surah An-Naba, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Ayat ini menggambarkan gunung sebagai pasak yang mengukuhkan keseimbangan bumi.